Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ini, penduduk TikTok Malaysia digemparkan dengan satu berita hangat. Dan sebagai pemberita yang kepoh dan dahagakan tea panas, kami mengendahkan kain kami sendiri yang tidak pernah cukup untuk menjaga tepi kain orang. Dimaklumkan bahawa istilah patriarki, sari kata yang sudah lama wujud akan tetapi jarang-jarang dibahas kerana dianggap tabu mula diperkenalkan di sekolah. Segelintir kumpulan ibu bapa merasakan tidak selesa terhadap revolusi ini. Mereka berpendapat bahawa istilah rekaan itu tidak senonoh diajar di institusi pendidikan. Dan guru-guru lebih baik kekal mengajar bahasa Inggeris, bahasa Melayu, matematik dan lain-lain, perkara yang lebih bermanfaat. Hari ini kita akan bahas apa itu sistem patriarki dalam konteks keluarga dan bagaimana stereotip masyarakat membantu membentuk sistem ini. Sebelum kita mula, kita mesti memahami istilah yang disebutkan tadi, betul? Saya confident lah ramai yang masih alpa dengan istilah ini. Oleh itu, dipersilakan rakan kerja saya. Hari ini saya akan bentangkan tentang stereotip dalam masyarakat Melayu kuno. Dalam konteks keluarga, stereotip merujuk kepada gambaran atau tangkapan umum yang telah terbentuk terhadap peranan dan sifat lelaki serta perempuan. Stereotip ini lahir daripada adat, kepercayaan tradisional, dan norma sosial yang diwarisi secara turun-temurun, kemudiannya menjadi panduan tidak rasmi dalam menentukan tingkah laku ahli keluarga. Dalam institusi keluarga Melayu kuno, lelaki sering distereotipkan sebagai ketua keluarga yang berwibawa, bertanggung jawab mencari nafkah dan membuat keputusan utama. Sebaliknya, perempuan pula dilihat sebagai seorang yang lemah lembut, patuh, serta berperanan dalam mengurus rumah tangga dan menjaga anak-anak. Tanggapan ini bukan saja membentuk pembagian tugas, tetapi juga mempengaruhi jangkaan masyarakat terhadap sikap dan peranan setiap ahli keluarga. Dengan itu, jelaslah bahwa stereotip tersebut bukan sekadar persepsi individu, tetapi merupakan struktur sosial yang memberi kesan besar terhadap struktur keluarga dan hubungan antara jantina dalam masyarakat Melayu kuno. Oh, macam tu. Terima kasih Encik Hazliza. Baru saya tahu. Tapi sebelum kita meneruskan perbincangan kita hari ini, dipersilakan rakan kerja saya untuk terangkan kaedah kajian kami. Sebab dekat video lepas ada makcik bawang dia mempersoalkan dari mana kita orang dapat sumber kita orang. Cakap tak sahih lah, apalah, itulah, macam-macam. Teruskan Apa dia? Dia berhenti. Tak ada berhenti, siapa nak buat ni, siapa nak buat, siapa? Aku! Tak ada. I'm not reading all that, come on. This is above my pay grade, ma. No. Ya. Sumber kami diperolehi melalui kajian literasi. Betul. Okay. Kajian literasi merujuk kepada satu kaedah melaksanakan kajian yang terdiri daripada mencari bahan-bahan bertulis yang selari dengan objektif kajian dari pelbagai sumber sahih seperti kajian terdahulu, jurnal, keratan akhbar, maafkan saya, berita dan lain-lain. Kemudian dengan maklumat yang terkumpul, pengkaji kemudian mentafsir dan menganalisis kesemua bahan kajian menerusi beberapa prosedur untuk mengenal pasti persamaan atau corak untuk digunakan dalam menyokong teori pengajian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jangan suruh saya buat lagi. Ya. Kembali lagi bersama saya. So, sekarang dah tahu metodologi kami. So, kita akan meneruskan. Tapi kan, saya curious lah. Kita cakap pasal masyarakat Melayu kuno kan. Tapi saya nak tahu, apa peranan keluarga pada zaman tradisional gitu? Ada rakan sekerja yang bukan tadi, rakan sekerja saya yang tahu? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam konteks masyarakat Melayu tradisional, peranan dalam keluarga dibahagikan secara jelas kepada 3 golongan utama, iaitu lelaki, wanita dan anak. Pertama, peranan lelaki. Lelaki dianggap sebagai ketua keluarga dan pencari nafkah yang utama. Mereka memikul tanggungjawab memastikan kestabilan ekonomi keluarga,
melindungi ahli keluarga serta membuat keputusan yang penting. Dalam banyak keadaan, suara lelaki lebih dominan dalam menentukan hala tuju keluarga. Kedua, peranan wanita. Wanita pula dilihat sebagai pengurus rumah tangga dan penjaga anak-anak. Tugas mereka merangkumi pengurusan rumah tangga, menyediakan makanan serta mendidik anak-anak. Kejayaan seorang wanita sering diukur melalui keharmonian rumah tangga dan tahap kepatuhan kepada suami. Ini menunjukkan bahawa peranan wanita lebih bertumpu kepada ruang domestik sahaja. Ketiga, peranan anak. Anak-anak dididik untuk patuh dan menghormati ibu bapa tanpa banyak persoalan. Mereka perlu mengikuti arahan dan memahami hierarki dalam keluarga, di mana umur dan jantina memainkan peranan yang penting dalam menentukan kedudukan mereka. Kesimpulannya, pembahagian peranan ini mencerminkan struktur keluarga yang berasaskan tradisi dan budaya. Namun, dalam dunia moden, peranan ini semakin berubah ke arah yang lebih seimbang. Oh, macam itu pula. Yang lelaki buat itu, yang perempuan buat ini je. Tu kalau dekat rumah saya tu dah kena meleteh dengan ibu saya tu. Tak apalah, kita teruskan ya. Tapi kan, mesti anda semua tertanya-tanya, macam mana peranan-peranan semua tu boleh terbentuk? Apa faktor diorang? Mari kita teruskan. Bagi faktor pembentukan stereotip, terdapat 4 cabang utama. Pertama, faktor keselamatan dan ekonomi. Dalam masyarakat Melayu kuno, perkahwinan sering dianggap sebagai jaminan hidup bagi wanita. Namun begitu, ia tidak semestinya menjamin keselamatan diri atau kestabilan dalam rumah tangga. Kedua, didikan sejak kecil. Anak perempuan biasanya dilatih dengan kerja domestik seperti memasak dan mengurus rumah. Manakala anak lelaki lebih didorong kepada aktiviti luar dan peranan mencari nafkah. Didikan ini secara tidak langsung membentuk peranan gender sejak awal. Ketiga, tekanan sosial dan maruah. Konsep anak dara menekankan kesucian dan tingkah laku wanita. Pergerakan dan kebebasan wanita sering dikawal demi menjaga maruah keluarga, sekaligus mengehadkan ruang mereka dalam masyarakat. Keempat, pengaruh agama atau religious cultural. Terdapat kepercayaan yang mencampur adukkan adat dengan agama. Alah, kesiannya kan. Kena OT sampai ke bilik buat kerjanya. Tak apalah, nama pun kerja. Nanti kita minta manager tambah gaji ya. Tapi selepas saya sintesiskan balik poin-poin rakan kerja saya tadi, saya boleh mendapati adat rupanya. Tapi itulah orang kata, adat tidak menghalalkan cara. So, pandai-pandailah bezakan ya, mana yang betul, mana yang salah. Gunakan rational thinking dan otak yang waras. Okey, seterusnya kita nak menghujahkan apa pula kesan daripada faktor-faktor peranan-peranan yang dah kita terangkan tadi ya. Silakan rakan sekerja saya. Pada pagi ini, saya akan menerangkan tentang kesan negatif terhadap stereotip jantina, terutamanya bagi kaum wanita. Pertama sekali, kaum wanita mempunyai kurang potensi dari segi kepimpinan. Contohnya, bilangan wanita lebih rendah berbanding dengan bilangan lelaki. Selain itu, kaum wanita juga mempunyai potensi kurang berkerjaya. Contohnya, kaum lelaki selalu diberi peranan sebagai seorang ketua berbanding dengan kaum wanita selalu diberi peluang sebagai seorang pembantu. Akhir sekali, kaum wanita mempunyai dilema kerjaya di antara kerjaya dan juga rumah tangga. Oleh itu, stereotip ini mengehadkan peluang wanita dan juga mewujudkan ketidakseimbangan kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih untuk bahagian saya. Kenapa dia serang langsung dekat pustakaan? Aircon. Maafkan saya. Dengan itu, kita dapat tahulah kesan negatif sistem patriarki dengan stereotip ni. Tak bagus sebenarnya, tak elok lah. Takkanlah sebab perempuan je tak diberikan peluang yang sama kan, tak adil lah kan. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung sesi perhujahan kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita wrap up dan balik dan tidur, kita akan dengar kata-kata terakhir dari rakan sekerja saya. Silakan. Dalam masyarakat Melayu kuno, membentuk peranan lelaki dan wanita berdasarkan budaya, adat dan tafsiran agama.
Namun, ianya memberikan kesan yang negatif seperti ketidakseimbangan dan tekanan sosial. Oleh itu, pendidikan dan kesedaran amatlah penting bagi mengubah stereotip ke arah yang lebih adil. Ya, nampaknya dengan itu berakhirlah sesi diskusi kita pada hari ini. Jadi, sama ada pelajaran sistem patriarki ini patut diteruskan di institusi pelajaran ataupun tidak, itu tertaluk pada kamu semualah untuk tentukan mana yang betul, mana yang salah. Renung-renungkan. Oleh itu, saya mengundurkan diri dahulu. Berjumpa lagi kita di kes yang akan datang. Tea panas.